Petronas Simpang Pulai. Kita berhenti solat subuh dekat Petronas Simpang Pulai. Orang ramai. Hai guys, hari kita nak pergi. Kita dekat atas bukit. Lepas tu kita ke atas bukit. Ramai sangat. Kereta tu. Teman. Hello. Tengok dia orang ni. Kita main lagu macam biasa. Kita nak jumpa family. Hai kakak, kita nak pergi Cameron. Nak putih strawberry. Hai Cameron. Kakak Erika. Kakak nak pergi Family Highlands. Lepas tu kita akan berjalan-jalan. Ni berebut-berebut ni. Hotel. Lepas tu pergi putih strawberry. Pergi makan steamboat. Lepas tu pergi hotel. Okey. Lepas tu jumpa Haris. Tak. Lepas tu apa lagi? Panjat. Dah sampai mana kakak? Dah sampai mana? Kita dah sampai mana ni? Cameron Highlands. Mama. Okey ni. Kat mana ni? Kat ni. Sejuk lah. Sejuk. Mama mana stocking kakak? Okay, hari ni 18 hari bulan 10 tahun 2025. Kita datang lagi ke Boh. Untuk Yang kali ke- yang ke berapa tak tahu. Dah lah, jom kita tengok ada tempat duduk lagi ke tak. Yang ni kakak Inara, yang ni kakak Iris. Kakak Aira tak siap-siap lagi.
Macam mana selepas naik tangga? Steady guys. Okey, selepas naik tangga. Kau steady. Mantap. Oh. So, orang hari ini Raya Deepavali ramailah. Sedap, Inara. Makan apa kat ni? Oh. Kakak makan apa kakak? Oh, nasi ayam. Nasi lemak ayam. Kakak Aira makan apa kakak Aira? Spaghetti. Oh, Mak Hang. Oh. Adik makan apa adik? Adik makan sayur. Kita dah nak pergi tempat lain. Elok-elok mama. Tinggi ni. Tu dia suasana boat. Dang. Okey kakak. Lajunya. Okey, kat ni. Turun lajulah. Naik mengah sikit. Tema Highlands. Sekarang ni kita dah habis sarapan. Best tak? Best. Sedap tak? Sedap. Lah sorry. Rupanya dia tadi macam tu. Dah jadi tugu negara tadi. Jadi tugu negara. Dia ni tak sabar ni. Main lompat je. Balik tu balik. Okay guys, lepas ni kita nak pergi mana guys? Pergi mana? Kita nak pergi hotel. Mana? Bukan kita nak pergi panjat-panjat. Kita nak pergi panjat kat mana? Panjat tu. Panjat. Wow. Sampai. Inilah hotelnya. Lama dah pergi. Hotel apartment. Wow. Apa? Hotel Parkland. Parkland apartment hotel. Oh. Ada hotel ni ke belakang? Apartment je kan? Apartment Parkland. Oh tu. Dekat sini. Sekejap lagi nanti baru kita check in. Ni kenapa duduk kat sini kita tak masuk lagi ni? Kena sidai 2 jam. Nak jalan-jalan jam. So kita sidaikan diri kita kat sini kan. So sambil-sambil tu kita makan. Apa ni? Samyang. Apa mama cakap? Tteokbokki. Yang ni sibuk nak jadi baby. Mana ada? Kopi bara. Yang ni busy sangat ni jalan. Inilah kopi baranya tu. Mana kopi bara Inara? Kakak Iris ada kopi bara? Ada. Oh ada juga. Ni
Berapa set ni beli ni? 6 ekor. Ya Allah, siap boleh pusing-pusingnya tu belakang-belakang ni. Ada. Ada bateri ya tu? Tak ada. Tunjuk yang pusing tu. Oh, dia Tunjuk pusingnya. Kakaknya tak boleh pusing pun. boleh. Oh, ini pakai bateri. Ni dia ada macam ni. Dia kena tarik lah. Okey. Makan apa kakak? Strawberry coklat. Sedap tak? Nanti ni dah keras dah tu pula. Okey, macam mana cara dia? Cuba tunjuk. Sekejap. Sekejap je cik. Okey, mula-mula cecah. Lepas tu? Okey, lepas tu? Okey, makan. Makan. Cuba makan nak tengok. Okey, sedap tak? Sedap. Good. Wah, ni lagi dahsyat pakai pen. Wow. Dia kalau sejuk dia cepat keras Oh, jangan. Kakak ni. Wow. Kalau dia panas dia lagi cepat cair Mantap. Makan strawberry. Lawan dia dengan coklat. Ni coklat premium Dia guna coklat jenis apa kat ni? Berry. Berry ni suasana. Oi, buat apa ni? Oh, nak belah ni. Tengah prepare lah guys. Nak belah limau apa Bali. Okey. Oh dah. Cam-cam ni kak. Ni kita punya milong. Oh, bersemangat. Mantap. Tengah goreng telur dadar. Oh, ayah. Wah. Kau masak apa dia? Gulai rebung. Oh, tu. Make in Kedah bawa dekat ni Cameron Highland. Gulai rebung dengan tulang. Wah, tulang ni Ada. Ni bahagian dapur. So bilik ni macam ni. Bilik air. Kita ambil 2 apartment. Ini baru apartment 1. Dan belah sana bergabungan pada apartment yang kedua. Hai. Oh, ada Adam. Hai. Sekejap kerja tengah ni record. Tengok cerita apa Adam? Cerita apa? Oh, layan seorang-seorang kan. Syang lah. Tengok boy. Sini pun sama juga. Ada 3 bilik. Kakak duduk bilik mana? Oh. Wow. So macam biasa kita kena jumpa Pak Long. Hari ni aktiviti kita apa? Pak Long. Aktiviti kita sampai kita rehat dulu lah dengan makan-makan. Alright. Lepas tu nanti kita tengok lah kalau mungkin nanti besar malam lah. pasal malam boleh. Tengok lah. Kalau tak jam besar malam lah kan. Boleh. Apa menu utama kita hari ni, chef? Kari. Tulang busuk bersama rebung. Wow, lagi? Sambal apa? Sambal tumis. Sambal Oh, sambal teruk. Wow, lepas tu ada telur. dadar. Wah, tom yam ada ke? Tak ada. Oh, tak ada. Ayam masak kicap. Ayam masak kicap. Okey. Mantap. Makan ni. Sambal ikan bilis bawang Belanda. Daripada selayang. Zoom kat sana.
Okey. Gulai tulang busuk. Tok Wan buat. Serawak. Tu anak-anak. Anak chef ni. Wow, buat steamboat ke? Ya. Apa kakak? Makan steamboat. Ayah boleh makan kan steamboat? Boleh. Boleh. Ni Pak Tam. Okey Pak Tam Dah cakap apa Pak Tam? Ha? Cakap apa? Dia baru sampai daripada Sarawak semalam ni. Terus datang ke sini ni. Tu wife dia. Hai ayah. Ayah. Hai. Hai. Ni, dia. Abang Syam tu pun ni juga. Oh. Memang ada baik. Dah boleh makan dah. Dah boleh makan ya. Dah masak dah. Dah masak. Plan semua. Memang Mantap, betul mantap. abang Syahsul yang Masya yang plan ni. Lepas tu Syanas tu kira dia dah basuh